Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjukkan set box lure ataupun set umpan casting lah, yang jenis satu box punya. Okey. Alright. Macam biasa, sebelum kita mulakan, untuk yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, aku nak minta bantuan korang untuk subscribe dululah kita punya YouTube channel, bantu kita dekat situ, dan jangan lupa untuk like, komen dan share sekali lah. Okey. Tak lupa juga kalau korang berminat ataupun yang mana tengah tercari umpan casting tu, umpan casting ultralight ke ataupun set box lure tu, korang boleh tengok dekat bag kita tu ataupun dekat bahagian link description. Aku akan letakkan dekat situ lah. Okay. Alright, jom kita mulakan. Untuk yang mula-mula sekali aku nak tunjuk set box umpan casting ultralight. Kalau korang tengok dia datang dengan satu box sebesar tapak tangan ni je. Yang ni kalau korang nak simpan dalam poket pun boleh. Senang nak bawa ke mana-mana. Dia sebesar, kalau tangan aku ni saiz 5 jari lah. Yang ni memang muat dalam poket lah. Okey, dalam poket luar tu memang muat lah. Orang kata memang mudah nak bawa mana. Okey, sebab apa? Yang ini yang pertama kali aku nak tunjuk. Kalau korang tengok dekat dalam ni dia penuh dengan segala-gala umpan untuk ultralight. Dia ada set lengkap lah orang kata dalam ni. Dengan pin-pin pun dia ada sekali. Okey, kita tengok dulu yang slot sebelah atas ni. Slot sebelah atas ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 Kita ada 6 untuk yang side sebelah sini. Kita buka dulu satu. Yang ni dia satu penutup tau. Satu penutup ni dia ada 4 slot. Dia ada 4 slot Ni kalau aku nak tunjuk pun dia sekarang takut tergabung. Dia ada 4 ni Ada 1, 2, 3, 4. Okey. Dekat bahagian sini kita akan dapat VIBG. VIBG yang jenis micro ni. Yang ni memang memang saiz-saiz untuk umpan ultralight casting lah. Umpan kecil-kecil, ringan-ringan ni. Okey. Yang ini berat dia, kita tengok sikit. Dia biasa ada chop ni. Yang ni seberat 5 gram. Dia datang dengan warna titanium yang aku dapat ni. Yang ni seberat 5 gram. Okey, sebelah dia pula kita tengok. Sebelah dia ada datang dengan umpan coaster ataupun spoon spoon ni, yang ni yang aku pegang ni yang jenis 5 gram punya. Yang ni yang 5 gram punya. Dia ada juga yang lagi kecil, iaitu yang 3 gram. 3.5 gram yang ni yang 3.5 gram. Okey. Yang ni yang 3.5 gram. Okey, yang ni dia memang dah datang sekali dengan hook jugalah. Aku tak lupa juga. Okey, memang 5 gram, 3.5 gram ni memang untuk umpan ultralight. Okey, ada VIBG, ada spoon, ada 2 dah. Okey. Lepas tu dia datang pula dengan Mino. Dia ada juga Mino dekat sini. Okey. Kita tengok sikit dia punya Mino pula Kita tengok dia punya Mino sekejap dia kalau barang yang ada hook sekali ni, dia melekat-lekat lah orang kata. Dia ada Mino, tapi yang ni dia ada pensel. Aku tunjuk pensel dulu. Ni pensel ni aku tak tahu berat berapa. Dia tak tulis, tapi pensel dia jenis kecil saja. Dia datang sekali dengan hook juga. Okey. Pensel ada, Mino pun ada. Mino pun dia datang sekali dengan hook ni Mino yang dia bagi. Saiz yang ni floating Mino punya floating Mino. Dalam dia ada guli. Okey, floating Mino. Okey, sebelah side sini pun dia ada datang dengan Mino juga. Yang ni Mino dia bersama-sama dengan pensel juga. Ni Mino, satu lagi pensel dah tergantung look dia cantik macam tu. Ini pensel dia besar sikit lah. Okey. Yang ni memang set untuk ultralight. Okey, lagi kita tengok lagi dekat box dia ni ada apa lagi. Kita buka pula side sebelah sini side sebelah sini dia ada datang dengan crank. Crank bersama dengan pensel. Dia ada satu pensel warna pink ni, pensel dia. Sekejap kita buka dulu. Dia bersangkut. Dia datang sekali dengan hook ni. Faham-faham lah, triple hook pula tu. Okey. Okey, yang ini pensel. Pensel juga satu lagi. Sebatang lagi pensel warna pink. Okey. Pensel ini. Okey, lepas tu dia datang dengan crank. Crank dia ni, yang ni aku dah pernah pakai dah sebelum ni. Crank dia jenis menarik sikit lah. Tapi crank dia ni dia jenis main atas air tau. Aku dah pernah try dah. Dia macam suk. Dia macam ombak macam tu. Ini crank Okey, saiz kecil-kecil memang kalau umpan ultralight ni dia kecil-kecil ringan-ringan. Nama pun ultralight Ultralight memang umpan kecil-kecil
target pun ikan kecil-kecil. Kalau kena yang saiz gorgon tu memang orang kata bonus lah orang kata. Lepas tu kita buka pula side atas ni. Okey, untuk side yang sini dia datang dengan popper. Dia datang dengan popper popper dia mulut depan dia ada macam tengah-tengah lah mulut dia. Mulut dia tengah-tengah macam tu. Ni popper popper untuk ultralight. Okey. Hook pun datang sekali. Lepas tu dia ada bagi minnow sekali. Yang ni minnow saiz kecil sikit. Okey. Ni minnow. Okey. Alright. Kita teruskan lagi. Lagi dia ada datang dengan dekat sini kita ada, side sini kita ada micro jig kita ada micro jig. Micro jig 7 gram ini micro jig 7 gram. Okey, yang ni warna hijau good yang aku dapat ni satu. Dia ada bagi dua. Ni lagi satu micro jig dia. Yang lagi satu ni warna pink, yang ni pun saiz 7 gram. Okey. Dia ada treble hook yang ada bulu. Lepas tu dia ada bagi spinner bait. Spinner bait ni saiz aku tak tahulah ni berapa gram. Ni spinner bait dia ada bagi, yang ni dia ada bagi dua lah spinner bait ni. Untuk spinner bait ni dia ada bagi dua. Okey, ni satu lagi. Okey. Sama juga, yang ni pun memang khas untuk ultralight lah. Saiz micro jig pun 7 gram. Saiz dia punya spinner bait pun lebih kurang 5-7 gram juga tu. Dia tak berat, dia memang saiz kecil. Lepas tu kita teruskan dengan sini. Yang dekat sini dia datang dengan SP. SP dia ada bagi dua color yang aku dapat ni. Satu warna ni, satu lagi warna yang ini. Ni SP SP memang untuk ultralight lah, saiz-saiz kecil ni. Ini saiz-saiz orang kata anjing. Macam tu lah. Okey. Lepas tu dia ada bagi batu batu yang jenis macam bentuk kun ni. Batu ni saiz 5 gram. Okey. Ini saiz 5 gram kot, ataupun tak tahu lah, dia tulis 5 gram lah kot kalau tak silap aku. Okey, dia ada 5 gram. Ada lagi satu yang lagi kecil. Dia datang dengan 3.5. Lagi satu ni lagi kecil ni. Dia ada 5 gram dengan 3.5. Licin pula lepas pegang SP ni. Okay, yang ni yang 3.5 gram. Dia lagi kecil. Dia ada dua saiz lah. Untuk batu ni ada dua saiz. Satu 3.5, satu lagi 5 gram. Lepas tu dia ada bagi hook untuk SP. Hook untuk SP pun dia dah bagi siap. Okay, kalau korang tengok yang ni yang 3.5 gram 3.5 gram hook dia macam ni. Okay. Dan dia ada lagi satu bagi hook yang jenis close hook yang macam ni. Yang ni yang jenis close hook. Close hook ni korang kena letak batu ni tadilah yang dia bagi ni dekat main line. Batu ni korang letak dekat main line. Lepas tu baru korang masukkan yang SP yang tak ada batu ni tadi. Yang ni untuk ni lah, untuk SP juga ni. Untuk SP tapi dia SP yang mata tertutup. Yang kali tak ada batu. Kalau tak ada batu nak balik macam mana, yang terlalu ringan kan. Jadi korang kena pakai batu yang 5 gram ataupun 35 gram tadi tu dekat main line. Yang ni korang masuk SP tu. Okay. Alright, lepas tu dia ada bagi manik. Kita pergi dekat sini pula. Dekat sini dia ada bagi manik yang jenis mata-mata macam ni. Aku ambil satu, aku tunjuk. Dia ada bagi mata ni. Mata ni macam-macam lah. Kalau korang nak buat perambut apa, sangat sesuai juga ni. Letak kat main line pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, dia apa ni, manik yang jenis ada mata lah. Lepas tu dia ada bagi shewell. Shewell pun dia ada bagi. Shewell dia kecil lah. Shewell untuk ni ultralight. Lepas tu pin pun dia dah bagi tau. Snap 8 pin lagi tu dia bagi. Dia bagi snap 8 pin snap 8 pin ni rasanya orang dah tahu dah. Rasanya semua orang dah tahu. Tapi yang ni yang untuk ultralight snap 8 pin. Dia kecil saja. Snap 8 pin ni memang tahan, sangat bagus. Dan yang terakhir kita ada split ring. Split ring. Split ring pun dia ada bagi juga. Oh, terjatuh. Ni split ring. Split ring memang untuk ultralight. Jadi untuk satu box ni dah memang lengkap. Kalau korang nak bawa pergi casting ultralight, korang just bawa satu box ni sahaja. Tinggal korang bawa leader dengan batang pancing korang je. Tali leader itu je yang tak ada. Yang lain dah lengkap dah untuk satu box ni. Jadi memang antara salah satu box ultralight, umpan ultralight lah orang kata. Yang korang boleh grab. Yang aku rekomenkan juga. Okay, tak payah nak pening kepala. Grab je satu box ni, dah korang boleh bawa pergi casting untuk ultralight. Okay, alright. Kita nak pergi ke umpan kita yang seterusnya ataupun box kita yang seterusnya. Set box kita yang seterusnya, kita ada set box untuk sebarau. Biasanya untuk sebarau lah ni. Okay, yang ini kita ada spoon tau, spoon lure ataupun
spool. Ada yang panggil spool, ada yang panggil spoon. Macam tu lah, ikut korang nak panggil apa. Okey, yang ini dia ada 5 saiz. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia datang dengan 2 color lah. Satu color yang warna gold chrome, satu lagi warna silver chrome. Okey, cuma saiz dia berbeza. Yang ini pun sebenarnya untuk ultralight juga. Dia lebih kepada untuk ultralight. Dia yang paling kecil dia aku pun tak tahu berapa, dia tak ada chop. Tapi kalau yang paling berat dia ni, kalau tak silap aku dalam 5-6 gram lah. Okey. Yang ini daripada si Hunter lah yang aku ambil ni. Dia nama si Hunter untuk spoon. Kalau korang nak set spoon daripada saiz kecil sampai saiz besar, terutamanya yang mana nak casting sebarau tu lah, korang boleh ambil set yang ni. Okey. Yang ni dengan box-box sekali lah korang dapat. Lepas tu daripada saiz yang kecil sampailah saiz dia nombor 5. Dia ada 5 saiz kalau kita tengok dekat sini. Yang ni memang untuk set spoon, lebih kepada siapa yang berminat untuk casting sebarau. Kalau korang nak casting ikan lain pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Kalau nak ambil set spoon, ambil je satu box ni. Dah lengkap dah ada. Okey. Alright, jimat orang kata. Tak payah nak pening-pening kepala. Okey, dan yang terakhir kita ada set box daripada si Hunter juga ni. Yang ni ada juga daripada jenis-jenis lain pun ada juga. Iaitu kita ada set box Mino. Yang ni sama je saiz dia. Semua satu saiz. Semua sama, cuma berbeza dia punya pattern sahaja. Dia punya pattern, dia punya warna lah. Okey. Alright. Yang ini pun sama juga. Yang ini dia ada datang sekali dengan hook lah. Yang ni aku ambil salah satu warna, antara warna yang killer juga ni yang dia bagi ni. Warna hijau gold ni. Okey. Lepas tu warna yang standard macam ni pun dia ada bagi, silver hitam ni. Okey, ni ada 5 warna lah total dekat dalam ni. Okey. Yang ni kiranya kalau korang nak ambil, nak cari Mino, tak tahu nak grab Mino memang tak nak pening kepala, korang ambil je satu box ni. Box korang dapat, mudah nak simpan. Lepas tu korang dah dapat orang kata set lengkap warna jugalah. Antara warna-warna yang orang kata yang top-top juga yang dia bagi ni. Okey. Yang ni untuk Mino. Dia sebenarnya ada juga untuk set box micro jig pun ada juga. Set box jig pun ada juga. Nanti aku akan letak juga dekat bag tu. Tengok macam mana. Okey. Jadi kalau yang mana nak dapatkan umpan casting yang jenis set box punya ni, yang mana tak nak pening kepala orang kata, okey, korang boleh ambil dekat bag kita tu. Boleh grab dekat situ. Ataupun kalau tak nampak bag tu kat mana, korang klik je dekat bahagian link description. Kita akan letakkan dekat situ lah. Korang tinggal pilih je. Korang nak ambil set Mino boleh, set box untuk ultralight casting boleh, nak set box micro jig boleh, nak set box spoon 2 ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan kat mana nak grab? Sekali lagi aku bagi tahu, dekat bag kita tu ataupun dekat bahagian link description. Korang boleh dapatkan dekat situ. Okey. Alright, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni, untuk bahagian set box umpan casting kita lah. Okey. Macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, sebelum kita akhiri, aku nak minta bantuan kau untuk subscribe dulu kita punya YouTube channel lah. Bantu kita dekat situ. Okey. Alright, semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah. Alright, apa-apa, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.